Bila power steering bunyi macam ni, berat, banyak berat. Itu bermakna minyak power steering kita mau tukar. Hari ni saya akan tunjukkan cara nak tukar minyak power steering. So sini ada dua pipe atau hose, yang bawah ni, yang ini yang pergi ke pump, dan yang satu lagi yang ini return daripada steering rack. Minyak akan patah balik dekat sini, masuk balik dekat reserve tank ni lah. Nak tukar, buka hose ni. Lepas tu kalau nak cantik, ambil botol atau bekas yang sesuai. Yang ini letak sini. Kena standby minyak power steering. Jangan sampai habis. Bila dah habis, isi balik. Isi jangan sampai kering. Nanti takut dia punya pump rosak. Ini bukan kok ini minyak power steering lama punya. So korang jangan sampai jadi minyak color macam ni baru tukar. Kalau tak, masalah. So nak tukar power steering, kena guna minyak ni, power steering fluid daripada Motion.